Ni saya nak tunjuk video macam mana cara nak bermula di Beyond Push. Ya. Bila anda dah daftar, anda login ke akaun anda berada di dashboard di sini ya. Okey. Ni langkah pertama anda pergi dekat wallet. Di sinilah anda nak beli pack tu. Jadi dalam wallet kena ada duit. Jadi anda kena masukkan duit dalam wallet anda. Ada dua kaedah ni nak masukkan duit, menggunakan Payza atau Payer. Ini adalah payment processor. Setiap perniagaan online dia ada payment processor sendiri ya. Jadi anda pilihlah. Jika anda pilih Payer, anda klik Payer di sini. Dan katalah anda nak beli pack $50. Klik 50. Klik Pay Now. Dan dia akan keluar invoice macam ni. Dia nak bayar ke Beyond Push $50. Jadi anda boleh membeli melalui Payer ataupun ni ada banyak ni cara dia. Advance cash ada, ni apa ni, BTC, OKPay, Bitcoin, Litecoin, Dogecoin, macam-macam ada cara dia. Ataupun anda boleh menggunakan kad kredit card anda, Visa, Mastercard tak boleh ya. Dan juga anda boleh bank in duit, buat wire transfer TT kepada syarikat. Dan ini exchange ni, kalau tak faham biarkanlah dulu ni. Nanti anda ada pening kepala. So di sini ya, katalah anda nak beli melalui Payer. Anda klik USD ya, anda nak bayar dalam USD, anda klik di sini. Dan anda masukkan email anda. Contoh, saya tunjuk contoh saya masukkan email saya. Dan nampak di sini dia akan tunjuk dia ada charges dia lebih kurang 7% lah charges dia. Yalah, semua kena charges. Kita nak hantar barang pun duit minyak kena, duit tol kena, duit parking kena. Itu kita tak nampak. Kalau charges online je, kena charges. Okey. Jadi anda klik confirm sini. Confirm tu, lepas tu dia akan bawa anda ke muka surat Payer ni ya. Kalau anda dah ada akaun, anda boleh login ke akaun Payer, masukkan password dan ikut arahan seterusnya. Jadi anda kena load akaun Payer ni melalui gunakan anda punya debit card atau credit card tapi Visa. So, anda ikut saja arahan dalam ni. Tapi bagi orang yang baru pertama kali yang tak ada Payer, dia akan keluar macam lain Dia akan keluar login ataupun dia akan keluar register Payer. Ikut saja arahan, insya-Allah anda boleh buat pembelian Jadi saya ingat setakat itulah video penerangan ringkas ini bermulalah dengan sekurang-kurangnya $20. Tapi kalau betul-betul nak berniaga, takkanlah nak berniaga dengan $20 je kan. Buat seriously Kalau anda mampu $1,000, beli $1,000 ya. Ini adalah perniagaan yang serius Saya dah mencapai dah $23,000 pendapatan dalam Beyond Push dalam masa hanya 6 minggu. Saya akan tunjuk pada anda. Dia boleh pergi ke 7 angka, ratusan ribu. Dan matlamat saya memanglah selalunya kalau saya buat program apa pun, matlamat saya adalah $1 million. Okey. Assalamualaikum.